tak pakai pun tak apa, pakai lagi best, lagi comfort daripada biasa. Yang nak buat lower, Hilux Revo, Rocco Hilux GR. Benda ni korang kena tengok tak cukup. Maksudnya kit lower korang tu tak komplit. Kita start daripada belakang. Shaker ni saiz 10 inci. Kita perlukan U-clip. Dia mesti ada part. Kita perlukan tapak ni, tapak untuk lapis axle. Ini kategori wajib. Absorber tak kisah brand apa, janji dia pendek daripada biasa. Optional korang boleh pakai set tapak MSR. Pakai lagi best, lagi comfort daripada biasa. Benda ni wajib pakai. Ni nama dia stopper bump. Of course kiri kanan dia tak boleh pakai sebelah, nanti kereta tak balance. Isu tayar makan dalam, perlu counter, dan benda ni lah yang kita akan pakai. Ni namanya adjustable upper arm. Tak nak bagi kereta gegas lepas buat lower, ni nama dia bracket launch shaft. Yang saya tunjuk tadi ni benda yang perlu untuk buat lower lah. Yang dah buat lower, kereta korang cukup tak benda ni? Yang berminat nak buat lower, semua jenis truck pickup boleh PM untuk booking slot guys.